Adakah yang lelaki ni disihir? Atau disantau? Atau diguna-gunakan? Ataupun memang gatal? Tuhan, benarkah kau mendengarku? Adalah sebuah filem terbaru terbitan Paragon dan juga Astro Shaw. Astro Shaw dia keluarkan filem Indonesia Okey. Diarahkan oleh J. Sukmo. Tetapi cerita ini daripada Robert Ronnie yang dulu pernah bagi kita satu filem yang ya Allah sedihnya tak ingin usai di sini. Masya Allah, filem tu hebat. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat Netflix. Baik, filem Tuhan, benarkah kau mendengarku basically mengisahkan tentang broken home. Sebuah keluarga ni yang pada awal dia sangat-sangat happy, sangat-sangat ceria. Tapi keretakan itu bermula apabila timbulnya orang ketiga. Adakah yang lelaki ni disihir? Atau disantau? Atau diguna-gunakan? Ataupun memang gatal? Saya tak nak bagi tahulah. Yang tu korang kena tengok sendiri kenapa adanya poligami. Okay guys, alright. Okay, ini dia review dia. Saya dah tengok. Saya boleh kata satulah. It's basically a generic Indonesian film sedih-sedih gitu. Tapi dia tak adalah a cliche punya cerita-cerita sedih. No. Dia pasal broken home. Saya orang yang broken home boleh relate dengan filem ni lebih. Mungkin saya tak. Filem ni macam saya cakap tadi, dia adalah filem sedih. Tapi sepanjang kami tengok filem ni, saya dan review-review yang lain, kami ketawa. Saya tak tahu apa masalah kita orang. Filem sedih sepatutnya hang menangis, bukan hang ketawa. Tapi filem ni dia lebih banyak buat kami ketawa daripada sedih. Tapi overall, saya boleh cakap, overall plot dia, jalan cerita dia, walaupun simple, dia main gitu je, tapi dia adalah satu perkara yang entertaining. Kenapa saya cakap entertaining? Adalah sebab konsep ujian. Dalam filem ni, satu persatu, one by one, lepas ni, lepas ni. Saya macam, ya Allah, banyaknya ujian perempuan ni. Apa yang dia buat time muda dulu? Yalah, kau sayang seseorang itu, tapi akhirnya kau dimadukan. Dan kesan dia adalah semua kepada anak. Kita pun nampak kesan itu daripada anak yang dengar kata, yang bahagia, yang enjoy dengan ibu bapa dia. Tapi dia jadi makin rosak sebab salah satu tiang keluarga dia hilang. Baik, untuk yang bestnya pasal filem ni adalah yang pertama, saya boleh kata pelakon-pelakonnya delivered such a good job. Yang pertama sekali saya nak bagi hats off. Lama dah tak nampak dia ni. Revalina S. Temat. The last time saya nampak dia adalah ketika Bawang Putih Bawang Merah. Time Bawang Putih tu kita kesian dengan dia, dan kali ini pula dia macam menjadi kepada Bawang Merah. Dia macam tu. Tapi tidaklah sekejam itu. Dia tegas seorang ibu kan. Gunawan Sudrajat pun baik, Anissa Kaila pun baik, dan ada pelakon Malaysia kat dalam filem ni tau. Daniel Esha. Orang yang seterusnya saya nak puji selepas Revalina adalah Megan Domani, adik kepada Brian Domani. Apple do not fall far from the tree. Dua-dua adik-beradik ni hebat. Mula-mula kita akan macam, Wang hajar dia ni, Wang hajar. Tapi kemudian kita akan fikir dia macam, okay, Megan Domani does a good job dalam filem ni. Saya lupa nak cakap pasal plot filem dia. Ini adalah kali pertama filem yang tak ada, filem sedih-sedih ni yang tak ada villain, tak ada orang jahat. Tengok 3 filem yang sebelum ni, yang Ipak Adalah Maut, Norma dengan Latazan tu, kita nampak lah siapa yang jahat, siapa yang menggoda apa semua ni kan. Filem ni pada awalnya kita boleh nampak dah, dia ni memang sebiji dengan 3 filem sebelum yang tu. Tapi bila dia play along dengan karakter pun semua ni, kita nampak, dia bukan apa yang saya fikirkan. Dia ada plot twist dia. Kenapa dia poligami? Kenapa dia kahwin dua? Dia ada terangkan dalam filem ni. So guys, itulah dia review Benarkah Tuhan Mendengarku. Dan saya bagi filem ni sebanyak 8/10 bintang. Kalau korang nak satu filem popcorn yang tak sedih sangat dan ada kelakar dia yang boleh buat korang gelak, korang boleh saksikan filem di Pawagam. Dah pun ditayangkan sekarang. Dan kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen kat bawah apa pendapat korang, apa review korang, apa rating korang. Dan yang ni saya nak tahu, adakah korang setuju kalau pasangan korang nak tambah satu lagi sebab demi untuk pertahankan wanita itu? Cuba korang komen kat bawah, saya nak baca. Kita semua nak baca. Penuhkan ruang komen. Dan apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.